Sekarang ku duduk sahaja, nak masak mi segera. Tiba-tiba dengar orang salam, ku ingat siapa, rupa-rupanya orang nak hantar cadar. Sebab hostel dah habis, sewa pun habis. Jadi sudahlah gitu, memang gitulah lazim. Hostel di kampung tetap untunglah banyak orang bina kilang. Alhamdulillah lah banyak orang bina kilang di kampung gini. Kalau tidak, tak ada rezekilah orang kampung. Untung kampung kami dekat dengan bahagian itu. Sepadan mana ku tidak mahu nyanyikan itu. Sila saja cari sendiri apa lagi punya lagu. Aku cari punya lagu idea gini. Bukan senang nak buat lagu dari kepala atau hati. Kalau nak buat lagu cinta, lagu-lagu, selalu sangat aku menangis. Duk fikir masalah apa lagi. Kedai tak ada orang jaga, tak ada orang buka. Ini pula aku nak kerja sendiri. Ini pula nak tunggu lesen kereta lagi. Aduhai. Tunggu punya tunggu. Ini pula nak tunggu lagi punya kerja. Aku ingat mahu kerja apa lagi, ku pun tak tahulah. Tak tahulah bagaimana lagi. Nasiblah. Gitulah nasib. Buat lagu apa lagi. Ini pula nak buat lagu karakter anime. Ini pula lagi. Bukan senang nak buat lagu. Kini pula sekarang lagu akhir. Bye-bye.